Bagi pakcik yang buat video affiliate pasal benda ni, butir rubber tape ni, minta maaf banyak-banyak. Saya cakap video pakcik tu salah. Sebelum ni aku ada tengok satu video daripada seorang pakcik ni. Pakcik ni buat affiliate dan dia tunjuk tape yang hampir sama dengan ni, bukan daripada kita. Yang hampir sama dengan ni, dia tunjuk tampal benda ni, tape ni di bawah bumbung, bukan di atas. Kenapa kita kena letak kat atas bukan kat bawah? Kalau kita letak kat bawah bumbung, katakan bumbung korang bocor kat atas ni, bila korang lekat kat bawah, bila hujan, air akan sentiasa mengalir dan lama-lama air mungkin boleh bertakung dekat kita punya tape ni, menyebabkan dia punya daya kelekatan dia berkurangan. Akhirnya benda tu, air tu terperangkap, dia menggelembung, membuatkan kita punya tape boleh tertanggal. Pemasangan yang betul adalah korang kena letak di atas bumbung. Yang bahagian berkilau ni pula aluminium foil. Inilah bahagian yang ada waterproof. Dah kalau terbalik, macam mana nak halang air? Selain benda ni halang air, aluminium foil ni sebenarnya sebagai penghalang haba atau UV langsung dari cahaya matahari. Jadi janganlah korang pergi bakar pula. Okey, sekarang korang pun dah tahu macam mana nak guna butir rubber tape dengan betul. Jangan sampai terbalik. Letak atas bumbung tau. Kita jumpa lagi pada video seterusnya.